Seorang wanita dikatakan isteri yang tak tepat, malah diceraikan oleh suami dia. Dan akhirnya wanita itu mencari orang yang buat konten itu di tangan isteri yang tepat. Gara-gara dia bukan saja seorang bercerai, banyaklah dia bercerai kerana itu. Memang nasiblah, kerana konten sahaja boleh bercerai. Memang betul kalau dapat isteri tak tepat cerai, tapi bukannya kerana hubungan. Tapi tengoklah dulu hubungan, padahal isteri belum selingkuh, dah cerai kerana tak tepat kerana kewangan. Ku tidak faham lelaki yang nak jimat tapi malah dari perempuan yang tak pandai jimat malah salahkan dia. Percaya sangat dengan sosial media tanpa tahu itu konten parodi. Dan akhirnya baru cari memang dah nak kena nasib. Itu sajalah nasib lah. Kasihan pula, ku tak tahu nak kasihan pada siapa, pada suami yang kurang didikkan ataupun si wanita yang diceraikan. Ku tidak tahulah nasib. Lelaki yang tak pandai menguntungkan diri malah salahkan sang isteri, padahal isteri usaha sendiri. Malah kau ceraikan pula dah kerana konten parodi. Ini pula lah kau percaya. Gitu saja nak percaya. Cinta memanglah gitu. Itulah nasib rumah tangga yang tak jelas. Tak tahu nak kesian pada siapa. Nak kesian pada suami yang salah atau wanita yang diceraikan. Bagiku nasib memanglah nasib. Mungkin nanti kalau suami dah tahu, mungkin bersama semula. Tapi ku tak yakin jodoh mereka kan kekal. Memang nasib, memang jodoh kita tidak tahu. Entah ke mana jodoh itu. Belumkah kahwin belum tentu itu jodoh. Kerana kelakuan sendiri, perceraian memang selalu terjadi. Sang isteri usaha tapi tidak dihargai. Tapi malang-malang sekali terperangkap dalam rumah tangga yang tidak jelas. Lebih baik lepaskan diri sahaja dari itu. Cari saja yang lain atau tunggu saja jodoh atau cari kerja. Memang nasib lah. Memang nasib. Rezeki jodoh memang tak tahu entah ke mana. Memang begitulah pintu jodoh tak ke mana.